Good morning, Danang. Jom kita nak pergi breakfast dekat kedai tepi tu. Lepas tu kita akan naik Grab pergi ke next destination. Let's go. Makan dekat sini. Ayah awak dah siap. Oh lah. Aduh, ngantuk pula. Total makan tadi satu set roti canai 2 keping dengan kari ayam kari daging kat RM50 kak. What? Sebenarnya kita orang tak tahu yang roti canai tu datang dengan kari daging dan kari ayam yang set besar macam nak makan nasi tu. Ingat macam sikit je, kalau tahu minta roti je ataupun satu kuah. Patutlah mahal. Tapi okey lah, cuma roti dia roti segera, bukan roti canai yang ni. Jom naik Grab kita pergi ke Vin Wonders. Kalau korang tengok kat luar tu sebenarnya banjir tau. Air sungai dia naik. Tapi perjalanan kita orang kat sini tak ada kena banjir lah. Dan perjalanan daripada Danang pergi ke Vin Wonders di Hoi An mengambil masa lebih kurang 30 minit macam tu. Alhamdulillah tengok pemandangan sekitar. Dia dah keluar sikit daripada bandar dan melalui kawasan luar bandar. Kawasan sini dia tak kena banjir. Di depan lagi baru banjir tu yang besar sampai takat leher tu. Kita dah sampai Vin Wonders. Tapi hujan lah. So waterpark dia tutup. Memang tak plan nak main waterpark pun. Kita main yang indoor dan juga tengok safari saja. Orang pun tak ramai. Weekdays kan. Kita singgah toilet jap. Kita tukar pampers ini bos sebelum kita explore apa ada dalam. Nak tengok binatang, tengok safari. Hujan sikit lah, so kena pakai raincoat. Tadi Grab tadi tu dia hantar kita orang daripada kedai Karim tu sampai sini dan dia offer untuk ambil senyum pula. Dia offer untuk pick up hantar balik ke hotel. Cuma harga balik ke hotel tu dia mahal dalam, kalau ikut harga dong datang sini tadi 390,000 dong. Kalau dia nak hantar balik dia minta 400. Kalau Grab biasa dalam 300 lebih juga, cuma 400. Dia boleh tunggu dan dia penjaga payung, okey lah. Jadi kita jumpa dia balik. Cuma kita akan explore dalam ni mungkin sampai pukul 2, pukul 3 kot. Dia pun tutup pukul 6. Okey lah, kita tengok apa ada. Tempat dia besar. Untuk tiket masuk ke Vin Wonders ni, better kita beli dekat klub. Sebab boleh dapat murah. Sebab kalau beli dekat kaunter, harga dalam RM91 Malaysia. Tapi kalau beli, tapi tu tanpa bagi tau. Maksudnya dia jalan. Tempat dia besar. Kalau kita beli dekat klub, campur bagi, dan kalau ada promo code boleh dapat murah lagi. Kita orang dapat seorang 100. So 2 orang 200. Kadang-kadang bawah 100 cm tak payah bayar, free. Tempat ni memang sesuai untuk kanak-kanak sebenarnya. Lepas tu kita orang nak bawa anak datang sini tengok-tengok. Jadi better beli kat klub. Dan korang carilah travel promo mana-mana. Aku tak ada. Tapi ada orang yang ada. Contohnya macam Living the Nest kan. She ada selalu bagi klub punya promo code. Boleh check it out video dia. Aku pakai mic yang asing tau. Aku pakai mic yang kat sini tu dan kena cucuk dekat external. Sebab aku nak dia punya sound tu macam sound tu datang pure daripada mulut aku je. Tak nak daripada tempat lain. Tapi bila nak pakai tu agak leceh lah. Aku nak kena buka daripada mic punya casing tu, cucuk sini, kena test semua. Tapi bila pakai mic dekat Insta360 Go Ultra ni, sebenarnya mantap mic dia kan. Aku buat macam ni pun suara tu dah jelas. So kita boleh ambil setting dekat mic punya setting tu, bagi tahu kata nak ubah, nak ubah pula. Kita ubah sendirilah, ubah part yang untuk auto wind reduction semua tu. Pakai yang tu. Tak perlu external mic pun tak apa. Tips saya untuk datang sini, jangan datang masa musim hujan. Kalau korang nak main waterpark, amusement park pun tutup sebenarnya sebab hujan. Sebab kalau hujan waterpark dia tutup. Macam kita orang datang bulan 11 ni, sebenarnya bulan ni tak cantik sangat. Musim hujan dah juga La Nina so tak cantik. Jadi banyak hujan. Cuma area Vin ni okey je hujan-hujan dia. So yang ni kita orang naik bagi senang. Korang tahan je bagi mana-mana yang lalu. Korang bagi tahu kata nak pergi tempat ni ke, nak pergi indoor ke. Lepas tu dia orang boleh bawa korang lah ke mana saja. Dan ia dah include dalam tiket yang kita beli tadi. So ini antara restoran yang ada kat dalam lah. Cuma dia halal tu aku tak sure sebab aku tak tengok. Boleh lah tengok. Kalau tak halal tu, kalau korang nak optional vegetarian, suka hati korang lah kan.
Tapi kalau korang buat makanan daripada luar, sebenarnya tak boleh bawa pun makanan tu. Cuma bawa lah senyap-senyap, sorok-sorok dalam beg ke macam tu lah. Dan sini tempat dia banyak toilet, boleh pilih mana-mana dan ada bidet. Cuma dia tak ada surau je. Ini pula 4D Castle, tempat tayangan filem-filem 4D yang macam dekat Sunway Lagoon tu, yang ada pecikan air. Dia jadi nampak real lah. Kita bawa raincoat lah, recommend tu pakai raincoat sebab hujan. Walaupun safari ni naik boat, tapi better pakai raincoat. Kenapa So sekarang tengah tunggu boat sampai. So sekarang kita start dengan river safari dulu. Tengok dekat sini dia punya map, banyak juga. Cuma kalau kita ambil standard package yang dalam Klook tu atau beli kat counter, dia je standard saja, tak berhenti mana-mana. Kalau kena tambah duit sikit, dia berhenti dekat tempat zirafah dengan gajah macam tu lah, salah satu, dan boleh bagi makan. Aku rasa better ambil yang biasa je kot, sebab dia bagi earphone, kita dengar dalam English punya instruction. Dia tak bagi pun, dia pasang speaker je, cheese. Kalau ambil tambah duit tu, dia instructor tu orang English, dia bercakap, so tak apalah kot. Dan dekat sini toilet dia ada bidet, jangan risau. Cuma surau lah tak ada. Kedai makan banyak, cuma kita pilih yang vegetarian je lah, sebab susah kan nak dapat halal. Tapi kalau pandai-pandai selit, boleh lah dalam beg kan, sebab dia orang check bag, cuma dia orang tak truly check. Just check dekat atas-atas, oh okey tak ada, macam tu je. Animals in Vietnam at present on the river. To make sure that we will have a safe and wonderful tour, we highly appreciate your compliance with following notices. Your guide's instructions. The Gemsbok antelope. Gemsbok, they have sharp horns, long like as a friends, often create large migrations in Africa. Spiral horns extending down the front legs. The hind legs are also white on a light yellow fur background. Spiral shaped than the female horns. Lakes and valleys. Swans are among the most elegant water birds, recognized for their majestic appearance and graceful movement. Apa takut hujan dia duduk bawah bumbung. White rhino usually live in Africa and Asia. At present, there exist 5 species of stored in the intestinal system. Camel hump contains fat and fibrous tissue that acts as a foot of an elephant has more than 150,000 muscles and tendons in it. The mammal in the family Cercopithecini, water primates. It is found in Bangladesh, Cambodia, China. The male often weighs twice as much as the female, an average of 17 to 25 kilograms. They very aggressive and united, so in the flowers. Madagascar. Curi. Lemurs also spend a lot of time on the ground, unlike his other lemurs, so that they can bite to the bone of the prey. Kita masuk Taman Burung. Satu cukup lah. Ayah tak makan. Makan tak? Terkejut lah. Apa tengok kat ayah? Apa? Wah, tengok ayah. Ni dah makanan dia. Hei, janganlah buang. Dia potong kulit. Andainya. Makan kacang saja lah. Aduh, yang ni pun nak makan. Yang ni pun tak nak terbang. Tepilah, sakit lah tangan. Nak ikut ke? Selagi ada kuaci lagi dia ambil. Janganlah buang. Nasib baiklah ada yang bawah ni tukang kutip. Dah, terbang. Tak mau terbang. Kau tunggu sekejap lagi dia serang aku kali kedua. Kau tengoklah. Penjaga burung. Main lagi. Aduh, yang ni. Hei, janganlah makan plastik. Makan kat bawah kan boleh. Sakit tau, berlubang-lubang. Hei.
Bagi kat kambing. Cakap kambing. Nah. Bagi. Apa berat? Anda. Nah, ambil satu lagi. Nah. Cakap nah. Nah. Makan. Nah. Yeay. Dia apa? Sekejap. Ambil. Ya Allah. Ui, besarnya. Oi, lari pula. Oh, janganlah berebut. Ha. Hey. Nah. Ni. Rabbit. Ni anak aku bagi ni tak mau ke ni? Nah. Dia tak nampak. Kosong. Ha. Tengok telur aku. Okey, tak ambil. Tengok je. Jaga. Jangan lepaskan. Apa dia tengah makan apa? Dia seorang je yang kena lepas. Yeay. Makan. Nah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagi. Dia main pula. Dia fed up tak nak bagi budak ni. Belah. Baru nak berani. Bandar. Sini ada indoor park. Banyak untuk budak-budak. Sana ada arcade. Situ ada kafe. Situ ada kursi urut. Macam tu je lah. Apa? Jom, tak main slack. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh. First time naik merry-go-round. So kita dah selesai lebih kurang beberapa jam dalam ni, dan tempatnya pun dah hujan. Sebanyak taman yang tutup. Macam nak main outdoor roller coaster ke, nak main apa-apa yang open dah tak boleh. Boleh main yang indoor ataupun yang macam merry-go-round ke, yang bumpy car ke, itu boleh. So okey lah, kita pun dah explore habis semua dah. Kita nak tunggu Grab untuk balik ke hotel. Tengok nanti malam kita pergi mana pula. Tadi balik daripada Vin apa? Vin Wonder tu memang agak barai sebab jalan dia jauh dekat Hoi An. So sekarang kita dah kembali ke Da Nang, dah balik hotel, dah tidur, dah rehat, dah solat semua, dah makan. So malam tak ada apa, kita nak pergi pusing-pusing bandar Da Nang. Sini banyak kedai-kedai hipster, kedai-kedai kasut, kedai baju. Jom. Dah penat jalan-jalan pusing bandar Da Nang. Dapat kasut, dah beli makan. Oi anjing. Lepas tu kita naik Grab, kita balik hotel. Itu saja untuk hari ni. Sebenarnya esok plannya nak pergi Banana Hill, tapi disebabkan cuaca hujan dan berangin, malam ni je 28 km/h. So tak sesuai nak naik cable car. Tapi sayang tempat tu sebenarnya tempat wajib kau datang, sebab ada cable car yang panjang dan juga ada jambatan tangan tu, Golden Bridge tu. Memang tempat wajib. Tapi sebabkan faktor cuaca, apalah, kita tukar plan. Kita pergi ke museum ke, dan Han Market. Han Market nama dia. Han Market, kita tengok souvenir dan juga baju-baju ke apa yang boleh buat balik. Seharian kita pusing dekat area sini je. Senang. Besok.